dia makan mata lembu ke tu? Dia awal share, tolong explain. Dah agak dah. Dah macam kewajipan dah. Mai raya haji je. Korang akan tag aku dekat video yang makan mata lembu ataupun dekat video daging korban masih bergerak. Pasal apa boleh bergerak ni doktor? Pasal apa ni? Tak apa, aku explain lagi pasal mata lembu. First, aku nak kau dengar dulu hukum makan mata lembu mentah. Makan mata lembu mentah. Setiap lembu binatang yang halal yang disembelih halal dimakan. Bila tu? Dengan lepas dimasak. Adapun jika tidak dimasak, faham? Ada khilaf di kalangan ulama. Halal makan juga, tetapi hukumnya makruh dengan syarat suci daripada najis. Bab hukum, korang dah clear betul ni, aku dah explain. Adakah manfaat kalau kita makan mata lembu mentah? Kalau hampa tengok anatomi mata lembu belakang ni, sama je macam manusia. Lebih kurang. Ada kornea, ada pupil, ada lens. Yang ni adalah retinal punya surface. Belakang ni vitreous chamber, depan ni anterior chamber. So ada tak kajian saintifik yang mengatakan makan mata lembu mentah-mentah elok untuk badan? Sampai ada yang claim cakap makan mata lembu dapat reverse penyakit buah pinggang. Tu dia. Jujur aku cakap, tak ada satu kajian saintifik pun yang spesifik kepada manfaat makan ataupun telan mata lembu yang mentah. No, tak ada. So macam mana aku nak review? Mungkin aku boleh review dari segi manfaat setiap bahagian mata. In case lah kalau korang telan. Tapi kebanyakan yang nampak daripada hiring mata lembu, nampak terpancuk ayak tu. Ayak apa yang terpancuk tu? Korang tahu tak? Depan bahagian mata ni, kornea. Belakang kornea ni ada satu space tau. Kita panggil anterior chamber. Dekat sini ada air. Air tu kita panggil aqueous humor. Dalam ni ada sodium, ada klorid, ada sikit protein, sikit gula. And rasa dia selalunya akan masin. Sebab ada sodium klorid. Sebab itulah masin. Banyak ke protein dalam ayak aqueous humor tadi? Tak pun. Sikit saja. And ada satu lagi bahagian lah. Ni vitreous chamber. Dia ada. Yang tu kita panggil vitreous humor. Vitreous humor tu ada dekat bahagian sini. Vitreous chamber. Sebab tu hang perasan kenapa mata kita bulat disebabkan oleh dua jenis cecair. Aqueous humor dengan vitreous humor. Dalam vitreous humor ada apa? Dia sama macam cecair depan ni, aqueous humor. Cuma dia ada sikit kelebihan. Ada apa? Ada collagen sikit, ada hyaluronic acid sikit. Itu saja. Setakat ada sodium klorid, ada collagen sikit, ada hyaluronic acid sikit. Mustahil boleh reverse penyakit buah pinggang. Tu semua overclaim. Cumanya bagus ada collagen dengan hyaluronic acid. Tapi hang kena ingat, walaupun hang makan berbola mata lembu tu, dia ada collagen, hyaluronic acid, hang telan masuk dalam perut. Bila masuk dekat perut hang, dekat usus kecil hang, akan dipecahkan menjadi polypeptide, jadi tripeptide, dipeptide, jadi free amino acid macam glycine, hydroxy proline, and amino acid ni saja yang akan masuk ke dalam darah. Tak usah mimpi lah, makan collagen masuk dalam darah, kepala otak. Sebab itulah siapa yang makan collagen punya suplemen, ada yang berkesan pada kulit dan ada yang tak berkesan pada kulit. Sebab apa kena faham? Realiti pencernaan dalam usus. Apa yang korang makan, tak semestinya benda tu diserap masuk ke dalam darah terus ke kulit, bukan. Akan dipecahkan dekat usus kecil. Macam collagen lah. Hang telan collagen dekat usus, dia pecah-pecah jadi amino acid, jadi dipeptide, tripeptide. Benda tu yang akan masuk dalam darah. And bila masuk ke dalam darah, barulah terpulang pada badan kita. Sama ada nak guna amino acid tadi untuk hasilkan collagen balik ataupun dibakar hangus menjadi tenaga. Kau faham tak dekat sini? So sekali lagi aku nak ulang. Ada manfaat ke korang hisap mata lembu? Setakat kau dapat sodium, klorid, gula sikit, collagen sikit, hyaluronic acid sikit, air sikit. Itu je korang dapat. Ni kita sembang kalau mata tu bersih. Sebab ada setengah penyakit, terutamanya penyakit cacing lah, parasites. Contoh macam cacing ni, panggil apa? Onchocerca filaria. Dia ni suka duduk dekat mata lembu. Kita panggil Thalassia gulosa tak salah aku. Dia suka duduk dekat mata juga. Mata rebau, mata lembu, mata kambing. Dan banyak lagi jenis cacing-cacing yang aku boleh sebut. Tapi tak payahlah nanti apa pening. Cuma aku nak korang fikir, nak makan mata lembu mentah-mentah, terpulang. Tapi cek bersih tak bersih. And nombor 2, tolong jangan overclaim. Boleh reverse penyakit buah pinggang lah macam-macam. Hak tu mengarut. Okay?